Ada cheese weh. Yang ni lah cheese. Yang ni best. Weh, cantik weh marble ni. Yang ni aku ambil satu. Aku rasa aku perlukan ni lah. 1, 2. My first impression. Weh, cool siap. Alright, so hari ni aku nak bawa korang pergi squishy hunting. Okay, of course aku dengan member aku. Say hi. Okay, aku hasut dia untuk ikut sekali. And jom kita tengok squishy apa ada kat sini. Aku memang dah lama nak cari squishy. Kalau tak silap aku, squishy kat sini dia ada berapa kedai? Dia ada tingkat 3 hingga tingkat 5 kalau tak silap. So jom kita tengok squishy apa ada. Ni dah jumpa. Dah jumpa. Awal-awal dah jumpa dah. Terima banyak. Pecah. RM5 je weh. RM5.9 je. Oh, dia macam ni. Ada kristal dalam. Wah, yang macam gini aku suka. Serius. Yang ni best gila. Best tak? Dia nak tahu best ke tak? Oh, best weh. Serius, best. Kita orang keluar dari situ tadi. Terus nampak kedai ni. Yang ni. Oh, yang aku ingat dia slime. Tak ada slime. Berapa besar. Yang gini best. Kau suka kalau texture macam ni. Dia, apa orang panggil? Dia moldable. Ini yang macam ni. Banyak weh. Banyak gila. Ada yang macam gini. Squishy juga. Oh, yang ni lembik ni. Yang ni kalau boleh tak boleh buat keluar ni. Daripada plastik sebab dia lekat. Abuk-abuk dia lekat. Ada cheese weh. Ada cheese weh. Oh my god, ada cheese. Oh, tapi sponge tak best. Yang ni lah RM34 weh. Yang ni lah cheese. Yang ni best. Sebab dia moldable. Wih, nampak best. So, aku suka yang ini. Yang ni tak ada contoh. Yang ni crunchy Oh, crunchy best. Alright, so memang banyak gila squishy dekat dia tadi. And kita orang memang nak beli, tapi nak tengok yang kedai lain dulu. So, mana tahu kedai tu dia okey lagi ke, banyak lagi ke. Memang banyak weh, serius. Apa squishy yang aku nak tu semua ada kat situ. Kita jadi budak-budak balik Cuba teka umur kita orang berapa? Umur kita. Sekejap, ni 4 Ni dekat 4. Satu lagi. Alright, so kita orang memang awal gila masuk Sekarang ni pukul 10.17. Mall baru buka 17 minit. Kita orang dah masuk dah. Dia tahu ni kedai ni. Satu lagi. Okay, jumpa dah. Okay, ni kedai toys. Jom. Ni pun ada. Lagi banyak ini. Yang ni dia ada apa panggil? Foam. Dia foam kat dalam. Best tak? Dia lembut je lah. Dia semua sponge. Dia macam nampak mata dah ni weh. Ini sponge. Dia semua sugar addition. Dia macam ada Orbis kat dalam. Orbis yang bulat-bulat kecil. Dia kalau dumpling ni semua sugar addition weh. Yang kat dalam dia ada tu apa? Ada Orbis kat dalam. So yang ni tak silap aku dah ada yang ni. Sekejap kita ambil warna apa cantik. Warna ni pun macam cantik. Dia ada ice cream. Minumkan itu.
Miss, yang ni berapa? Yang ni 9. 9 juga? Ini pun 9. Oh, okey. Alright. Sama lah. Ni yang kecil. Ini harga yang ni? Yang ni sama lah. Okey. Tak sempat nak letak dari mana. Okey. Ni kalau yang ni? Yang ni berapa? Ni 5. Ni 5? Yang kecil semua 5 ya? Kecil semua 5. Yang besar semua 7. Oh, okey. Sebab yang besar tu ada nasi extra. Ada yang ada air. Macam air ada yang satu. Yang air yang mana? Yang ni? Yang berat. Oh, yang tu air. Yang ni Orbis kat dalam Yang berbola kecil tu. Oh, kalau yang kecil, yang air ada? Yang kecil, kalau yang air ada? Yang ni? Yang ni air? Oh, kalau yang ni sama yang tu Yang coconut oil. Coconut oil tu habis dah? Lagi kita pakai lagi. Mesti masuk barang lagi. Oh, okey. Alright. Ini aku ambil ini juga kot. Yang ni aku ambil satu. Yang air ni pun aku ambil satu. Dalam colour warna pink ada, hijau ada, biru ada. Oh, boleh pilih Tak sebab lidah. Tapi nampak sikit kan? Boleh buka lah tengok. Ke tak boleh? Tak boleh. Ada yang tip. Kali mana apa kak? Ini warna apa? Yellow. Ya. Ni yellow. Warna apa? Ambil je lah, random je lah. Random. Tak kisah pun. Warna merah. Okay. Dah. Ni aku punya satu. Alright. Macam Spiderman tu rasa macam. Mana? Spiderman? Cuba tengok. This one out. Di dalam dia tak ada apa. Oh. Song. Oh. Dah. Masa Alright. tadi dah tahu. So ya. Nak aku bayar, nak bayar. Jom pergi check out. Ni untuk siapa ni? Awak berdua. Ya, kita orang budak-budak. Kita orang budak-budak lagi. Ada budak-budak. Okey. Terima kasih. Alright, so dah settle untuk satu kedai and kita orang nak pergi kedai satu lagi yang tadi, yang first tadi. Oh, tu lah pasal dah lah pasir hitam. Lain macam Kami pasir pun comel, tapi tinggal satu lagi weh. 7. Wah. 7 ringgit. Lawa lah kot. Lawa sikit. Lawa. Yang bling-bling ni cantik juga. Yang bling-bling. Wih, cantik weh, marble ni. Ambil lah masa. Saya Ini cantik. kau claim je nanti. Aku bagi Oh, ni kau ambil 2 ni? Untuk Bud and Fendi? satu. Nanti dia pilih lah. Okey, okey. Ni cantik juga ni. Yang ni memang aku aim lama dah weh. Yang ni. Aku rasa aku perlukan ni lah. Ini macam viral juga. Dia crunchy. Kau ini macam nice juga sebenarnya. Kau ini. How much? 15 bro. Random gila. 3 je nak kira sekejap. Ini lah, tapi dumpling ni dia macam yang ni lawa gila weh kat dalam dia. Kalau kau tengok kat sini, nampak tak? Serius, lawa gila dumpling dia. Dah lah, ambil je lah, ambil random je lah. Ni macam biasa kat ni. Bukan pasal. Ni berapa yang ni? Tinggal satu lagi. Nak buat kerja gila. Nak buat kerja gila ambil yang ini. Kan? Ya. So, yang ni je kot. Alright. Betul ke? Apa ni? Yup. Tak boleh aku. Received Alright. 82 ringgit. Oh, boleh. Touch and go. Nak main dengan kucing boleh. Kita try. Tak apalah, takut. Tak bila kau takut. Serius lah, macam betul weh. Tak boleh. Okay, thank you.
Alright, kita orang dah settle weh. Berapa plastik? 3 plastik 3 plastik squishy. So Aku rasa aku nak pindahkan masuk plastik hitam. oh, bagi surprise. Random. Okay, boleh. Alright, so dah settle and nanti aku akan unbox untuk korang satu-satu. Aku akan tunjuk squishies yang aku beli and aku akan rate untuk korang. Okay, so let's go. 2 hours later. Alright, so kita orang dah sampai dekat homestay yang kita orang sewa tanpa melengah lagi. So jomlah kita unbox. So ni adalah yang kita orang belilah. Okay, ada yang dumpling, yang besar, yang kecil. So ni dumpling ni weh, yang ni nice gila tu. Apa, nanti aku akan tunjuk satu-satu. Okay, and jom. Nak buka yang mana dulu? Yang besar dulu. Oh, yang besar dulu. Okay. Okay, kita ada yang besar. Oh, yang ni aku aim dah lama tau. Serius weh. Yang ni cheese. Untuk cheese ni harga dia not bad lah. Boleh tahan mahal juga. Dalam RM34.90. So, tak apalah. Sebab benda ni aku memang nak lama dah. Wah. Boleh makan terus lah. Okay. This is my first impression. Oh, okay. Wow. Oh, okay. Wih. Jatuh. Best juga. Berat. Tak ada berat saja tadi. Kalau lempang kat muka orang bengkak tak? Nak try? Aku buat. Tapi sedap tu. Sudah kan? Macam psycho pula. Wih, best weh. Kejap, yang ni tapi yang masalah dia macam ada bubble sikit lah. Okay, nampak tak? Ada bubble. Dia kalau boleh squishy ni dia tak nak bubble. Nanti kita squeeze. Ya, betul. Okay, tapi best. Dia skin dia tak thick sangat. Dia pun tak nipis sangat. So just nice. So ni aku nak rate dia dalam berapa Daripada 10, daripada sampai 10. Yes, daripada 10 Skala aku 10. nak rate maybe 9. Kau nak rate berapa? Bagi aku okey je. Okey je. Okey je. So macam taklah rendah sangat. Okey. So boleh lah juga 9. 9. Next. Kau di mana pula? Tak apa, kita buka sama-sama yang ni. Alright. Kita buka sama-sama. Lupa nak cakap harga. Okey, yang ni harga dia dalam berapa? RM7 kan? RM7. Ni dalam RM7 kalau yang besar. Okey. Jangan tengok lagi. 1, 2, 3. Okey. Wih, okey. Okey, yang ni dia macam soft sikit lah. Dia macam tak ada lenguh sangat lah tangan. Bau dia. Getar. Ni yang aku satisfying, dia macam dumpling betul lah bila orang angkat macam ni. Dia macam dumpling betul. Nampak tak? Pot sikit. Budak-budak tengok. Okay, yang ni aku nak rate dia dalam, sebab yang ni dia bukan moldable. Dia macam ada macam mana dia cecair je lah kot kat dalam ni. Maybe aku nak rate dia dalam 8. Okay, 8. Okay, yang ni dia tak ada bubble tu dalam. Yang ni best. Okay, dia tak ada bubble. Dia bukan yang crystal. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada juga. Sama. Bukan crystal punya lah. So macam okey lah. Berapa? 8 juga. Ke berapa? 9. 9 je lah. Saya pun malah nak rate sebenarnya. Next. Mana yang best aku akan buka last sekali. Contohnya yang best macam yang ni, coin. Yang ni menarik. Lepas tu yang ni aku paling excited. Soap. Sabun. Okey. Mana yang tu? Kau nak buka yang tu. Okey. So aku aku nak buka yang ini. Nak buka yang tu. Kita buka Spiderman. Kita buka sekali. Spiderman lah. Dia nak buka yang Spiderman. So, kita memang peminat Spiderman. Mak cakap. Yes, betul. Okey, yang ni harga dia dalam RM9. Sama kan? Sama. RM9. Okey, aku nak ambil yang ni sebab kat dalam dia cantik tau. Dia macam ada ni, nampak? Cantik. Sebab tu je. Printer dia sebelah. Oh, sebelah je. Buka plastik dia pun melukis. Cantik weh dalam dia. Dalam dia cantik.
Ini je lah yang uniknya. Okey. Yang ni dia macam moldable. Okey. Kita boleh bentuk-bentukkan dia. Okey, best. Yang ni pun best. Serius. Bogam. Luang kuat gila bau getah. Okay, yang ni sebab rupa dia cantik macam ni, aku nak rate dia dalam 8 juga. Cantik weh, serius. Cantik gila. Dia dalam ni dia ada macam buah-buah macam tu. Ni kalau tak hilang stres aku tak tahu. So, kalau yang ni sebab dia kosong je kan. Rate Lepas tu RM1 pula tu. Defect. Hantar balik Defect. So Defect. saya bagi pun 6 lah. 6. Sebab dia tak center. Tak center. Yang kau macam keras lagi Ya. Ni lembut. Wah, ni best juga weh. Keras macam ni. Wah, kalau macam ni aku nak rate dia 8 juga. Ini pun best. Okay, so next kita orang nak buka mini dumpling. Okay, yang ni harga dia dalam RM5. RM5 Tak satu. ada harga tu. Yang ni 6. Oh, yang ni. Ini RM6.90. Oh, yang ni yang kedai lain. Yang ni aku beli RM5. Yang satu lagi ni RM6.90. Satu, dua, tiga. Wih, gol je. Macam sama je. Unicorn. Tunjuk. Unicorn. Alah, jap bagi. Weh, comel je. Ya Allah. Apa comel? So ni line up. Oh, ni line up unicorn. Sekejap, aku dapat yang secret ke apa? Tak tahu. Sama je ke? Tak ada pun. Oh, tak ada tulis pun. Dah lah. Secret ke apa. Weh, comel siut. Ni dumpling unicorn. Pernah beli tak? Tapi dia macam agak penyek sikit lah sebab dia tertekan sikit kan. Sebab yang ni dia yang moldable. Kalau yang ni dia macam jelly biasa macam ni. Nampak tak? Oh, dia kristal tu ke? Bukan? Bukan. Oh. Tu. Yang ni yang moldable. Yang ni pun comel. Tengok mata dia. Kenapa? Sengit. Sebelah. Buat macam ni. Tengok ah. Ha. Best juga Kecil macam dua best. Wah, yang ni aku nak rate dia 9. Serius, 9. Dua-dua 9. Sebab dia kecil macam ni. So, nak tekan tu dia macam nice lah dekat tangan. Kau nak rate berapa? 8. Sebab dia sengit je. Hantar balik kilang. Ni next kita nak buka yang ni. Okay, ni Nidoh juga. Ni harga dia dalam RM7. Ni pun sama kat RM7. RM7. So ni dia warna Cantik weh, Nidoh ni cantik. Dia bukan yang Nidoh yang kosong macam tu. Yang ni macam marble tau. Cantik gila siut. Wah, yang ni yang moldable. Kita boleh bentuk-bentukkan dia. Tunjuk. geram. Macam lembut je kau. Yang ni sebab rupa dia cantik macam ni, aku nak rate dia dalam 8. Dia Nidoh yang biasa, cuma dia ada colour macam ni lah, macam marble. Let's try. Tu bagus. Sama macam ni nanti. Oh, tapi yang ni lembut lagi. Ya. Wah, best juga. Ni best. Yang ni pun aku nak rate 8. Sebab dia pun cantik. Apa salah? So yang ni yang sama je lah. Mungkin yang ni kita orang tak buka. Tak buka. Tak payah. Sebab yang ni yang sama je. Yang ni kita orang tak buka lah. So yang ni yang ice cream Nidoh juga. Okay, yang ni dalam berapa 7 ke? Rasa je lah. Kata silap 7 kot. RM7. Yang ni pun lama dah aku nak Nidoh ni. Dia dalam bentuk ice cream macam ni. Baru dia ada macam tu dia macam wait lah, aku ingatkan dia moldable. Dia macam jelly. Jelly weh. Oh, okey, dia macam jelly. Aku ingatkan dia macam tu moldable. Oh, okey. Tu Pepsi. Jadi pun dalam berapa? RM7 Pepsi. Zam. Cuba tekan. Pepsi zam. Gitu. Ni moldable Pepsi ni. Nampak tak? Oh, yang ni sama. Ni padat weh. Tak ada bubble langsung. Tak ada bubble langsung weh. Yang ni aku nak rate dia berapa? 7 okey, 7. Yang ni weh, yang ni mengecewakan. Aku ingatkan dia macam yang ni. Tapi tak, dia jelly. So aku nak rate dia dalam berapa 3. Okay, next. Kita yang ni last sekali ya. Oh, buka juga. Buka je lah. Nak buka ke? Tak ada yang komen ni. Okay, aku nak buka yang coin ni. Okay, coin ni pun not bad harga dia. Harga dia dalam RM15.90. Ui, bling-bling kau.
Mercik oh. Mercik awal. Oh, wih cantik Oh. Oh, wih lembut. Serius, lembut. Okay, yang ni aku nak rate dia dalam 9. Okay, sebab dia cantik. Dia cantik, lepas tu dia lembut. 9. Okay, tinggal 2 lagi weh. Okay, yang ni harga dia dalam RM9.90. Murah je lah, tak adalah mahal sangat. Okay, sebab yang aku berkenannya dengan dumpling ni sebab ni tengok gambar dia. Line up dia. Lain weh, dia macam cantik lah. Dia ada pumpkin, yang mata ada, dumpling, lepas tu apa ni? Tengkorak macam ni. Nice tu. Okay, bismillah. Hello, bismillah. Lah! Lah, Ni bentuk macam mana ni? tak ada pun. Menipu ni. Ke yang ni? Rasa ni. Yang ni lah. Alah, boleh yang biasa je weh. So yang dalam ni dia ada Orbis kat dalam. Tapi korang dengar dia memang satisfying lah. Ui, best. Aku suka texture dia. Texture dia macam menarik juga. So ni aku nak rate dia dalam maybe 9 sebab dia pun cantik. Bling-bling. Okay, the last one. Okay, yang ni harga dia pun not bad. Okay, besar ni je. Harga dia RM14.90. Okay, yang ni nama dia Milk Soap Crunch. Aku tak nak tekan lagi weh. Okay. Okay, bentuk dia macam ni. Weh, ringan je. Dah. Okay, ni kita kena diam. Sebab dia ASMR. Bagi rapat sikit. Okay, Okay. ASMR okay. Korang dengar okay. Sebab yang ni dia crunch. Oh, dia letak apa kat dalam Tak tahu tak kerja dengan ni. Ui. Jangan pecah sudah. Alah, dia ada air lah kat dalam. Ada air. Bunyi dia tu dah satisfying tau. Macam ada telur. Kulit telur. Yes. Crunchy tu. Betul. So macam Kan dia macam pelik kan dalam dia. macam ada benda kat dalam yang membuatkan dia. Kan. Alright, so ni adalah hasil tangkapan untuk hari ini. And kejap, kalau yang favourite aku mungkin yang ni kot. Yang ni favourite aku. Yang ni paling favourite. Sorry tak nak lah. Jangan. Yang ni second. Second favourite. Okay. Sorry tak nak. Okay, ni second favourite. Yang ni first. Kau yang mana? Yang favourite kau? Paling favourite? Yang ni lah, most obviously lah. Ni second. Oh, second juga. Sebab dia Okay. macam crunchy. Yes. Lagi? Third? Third yang mana? Yang tu? Ui, semua yang mahal Haruslah. Alright, so itu sajalah untuk video pada kali ini. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay, so yo, bye. What the dog doing?